Assalamualaikum Izzy dan Dania. Hari ini kita akan belajar cara-cara pengisian borang permohonan kelulusan etika penyelidikan UKM. Okay, Hari ini kebanyakan pelajar yang master dan juga PhD di kita akan mengisi borang ini sebelum pelajar keluar untuk mengutip data di lapangan. Okay, cara-cara pengisiannya adalah seperti berikut. Kak Nur akan tunjuk secara perlahan-lahan. Okay, mula-mula pelajar mesti menggunakan email siswa. Email siswa, siswa@ukm.edu tu. Google Drive, buka Google Drive. Gunakan Google Drive. Okey, mula-mula kita mesti tekan button kat sini. Buka Google Drive dan kemudian klik Drive, Drive. Buat folder baru. Dan dekat folder tu, okay, untuk nombor 6 ini, kita kena tulis nombor matrik dan juga nama. Contohnya, nombor matrik Dania dan nama Dania di sini. Supaya senang untuk urus dia lihat apabila folder dah siap. Okay. okay, Kedua, okay, yang slide kedua, kita akan share dokumen kepada urus dia. Jadi pelajar akan share dokumen. Okey, ada berapa step? Ada 7 step kat sini. Nombor satu, klik button yang tiga segi yang kecil ni. Kemudian tekan share. Dan ada share kali kedua kat sebelah kanan ni. Yang nombor 4, klik akan muncul ni. Anyone with the link. Ah, nombor 4, klik yang ni. Dan tukar yang viewer ni kepada editor. So, okay. yang nombor So basically buat file ni public je lah kan? Betul, bijak. Jadi tekan dan. Jadi bila tekan dan semua orang dah boleh lihatlah dokumen ni. Selalunya dokumen ni yang akan kita hantar kepada urustia peringkat institut PTJ dan juga urustia di peringkat UKM. Jadi mereka mudah untuk lihat semua dokumen. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke laman web Institut Kajian Etnik UKM. Okey, boleh type nanti www.ukm.my/kita. Dekat laman web ni, pilih penyelidikan. Di sini ada tulis penyelidikan dan pergi scroll down, nanti dia akan macam ni. Dia tulis JEP kita. Klik JEP kita. Okey, yang seterusnya. J, Okey. JEP kita. JEP kita, ringkasan kepada Jawatan Kuasa Etika Penyelidikan Institut Kajian Teknik. Klik kat sini. Dia akan membawa kepada laman web JEP kita. Dia akan muncul macam ni. Dia ada dua bahasa, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu inilah dia Jawatan Kuasa Etika Penyelidikan kita. Okey, ini ada lambang bendera Malaysia. Dan kemudian kalau bahasa Inggeris, dia akan terus kepada kita Research Ethnic Committee. Jadi JEP Hmm. kita juga. Dan kalau ada pelajar yang bertanya kenapa perlu mengisi borang etika penyelidikan, kita ada lampirkan kat sini pekeliling Sekretariat Etika. Kalau klik kat sini, akan muncul pekeliling ini. Ini surat pada 19 Disember 2024 daripada Sekretariat Etika Penyelidikan UKM yang menyatakan bahawa mulai 1 Januari 2025, saringan pertama pengisian borang etika mesti melalui institut. Jadi bolehlah baca kat sini. Okey. Ada pertanyaan? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, seterusnya. Kemudian dalam kalau kita ke bawah sikit laman web tersebut ada 3 kat sini. 1, 2 dan 3. Yang nombor 1 ni carta alih, macam mana proses permohonan di peringkat kita bagi pensyarah, fellow penyelidik. Kita akan ada, boleh baca di sini nanti. Kalau untuk pelajar, klik saja kat sini untuk pelajar kita. Jadi prosesnya kita akan dapat borang daripada penyelia ataupun pelajar hantar kepada urustia untuk semakkan. Kemudian urustia jika dokumen tersebut lengkap, urustia akan bagi kepada pegawai, pegawai akan buat semakan.
Jika telah lulus, semua dokumen telah lengkap beserta dengan bayaran, baru kita akan hantar kepada JEP UKM. Jadi inilah proses yang biasa kita buat. Dan yang ketiga, butang ini kalau klik, ini semua dokumen-dokumen yang diperlukan di JEP UKM. Maksudnya ini laman web yang besar lah. Laman web sekretariat di Fakulti Perubatan. Okey, seterusnya. Yang ketiga, bila kita klik yang ketiga, semua borang-borang permohonan, borang-borang yang perlu diisi dah ada kat sini. Kat sini ada 3 step. Bila kita buka yang klik yang mula-mula dokumen, lepas tu klik garis panduan. Lepas tu kita akan pergi kepada garis panduan mengisi borang. Dalam laman web ni ada cara-cara untuk mengisi borang permohonan. Yang di sini contohnya kalau kita klik borang permohonan tu, garis panduan dia akan tunjuk nama pensyarah. Nama pensyarah ataupun penyelidik utama merujuk kepada kita punya penyelia utama. Borang tersebut um, mesti ditulis nama penyelia utama. Bukan nama, yang pemohon itu pelajar. Dia adalah penyelia utama. Selepas kita baca garis panduan, barulah kita akan upload. Pergi balik kepada borang JEP UKM, klik balik dokumen, kita akan lihat borang JEP UKM. Nombor 2, okey, ini borang-borang yang diperlukan. Borang yang terkini adalah borang permohonan kemaskini 4 Januari 2024. Untuk kita dalam bidang sains sosial, ada 5 perkara yang perlu kita download, iaitu borang JEP SS01 senarai semak. Ini paling penting. Senarai semak ni akan menentukan borang apa yang kita akan download nanti. Yang kedua, Sekejap Kak Nurul. Ya, Abang Edi masuk tadi. oh ya ke? Okey. Yang kedua, kita ada borang JEP SS02 senarai semak untuk ini untuk klinikal. Kita tak perlu download. Kita ambil satu sahaja, borang SS01. Yang yang atas ni yang ditanda sebagai satu. Kemudian kita download borang JEP BO01, borang permohonan JEP BO02, borang saringan, klik kat sini, JEP BO03, borang kerahsiaan pelajar, JEP BO04, borang konflik kepentingan. Jadi kita download 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita klik, dia automatik akan masuk kat sini, kat nombor 4 ni. Kat sini Mhm. boleh klik, kat sini yang kita dah download kat sini. Semua dah ada ya. Jadi Okay. seterusnya, kita pergi ke seterusnya. Ada lagi satu borang yang kita kena ambil, iaitu bahagian dokumen sama tadi, dan kita pergi bawah sikit, itu template. Template ni dah siap diisi. Contohnya, kita hanya tukar saja berdasarkan kajian kita. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada contoh helaian maklumat peserta bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau yang ambil penulisan dalam bahasa Melayu, kita ambil bahasa Melayu saja. Borang keizinan peserta, nombor 2. Bagi pelajar yang membuat kajian bawah respondennya bawah 18 tahun, kena isi borang ini. Borang yang melibatkan kanak-kanak, satu dan akan download 2 kali. Untuk yang ini 18 tahun ke bawah, ada nota di sini. Jika responden di bawah umur 18 tahun, template helaian maklumat peserta dan borang keizinan peserta perlu dikopi 2 kali, iaitu untuk peserta dan juga penjaga ibu bapa. Ini kena buat Mhm. 2, kena buat 2. Okey. Oh, okay. Lepas tu dia ada format kertas cadangan. Ini dia dah nyatakan apa keperluan dalam kita punya kertas cadangan dan juga ada template CV. Walaupun pelajar boleh ambil CV dalam iStar, ya ke? Hmm? Kita Hmm. walaupun ada iStar kan. Jadi tapi kita dah ada template sendiri. Pelajar kena masukkan semua CV yang ada tu di dalam template yang disediakan. Okey.
Seterusnya, dalam dokumen, dalam Google Drive yang kita dah masukkan tadi, yang kita dah buat, kita masukkan dokumen-dokumen yang kita dah klik tadi tu. Ini semua. Ini semua dokumen yang tadi kita dah klik, kita masuk kat sini dan kita nota kat sini, rename balik. Susunan nombor dokumen sama seperti nombor dokumen di dalam senarai semak. Kita kena klik senarai semak ni, JEPSS01, bukakan dia dan kita nomborkan semua dokumen kita ni sama. Contoh kat sini JEPSS01 dia nombor 1 kan. Jadi kita kena tulis Hmm. nombor 1. JEPBO01 dia nombor 2 point I. Jadi kita kena tulis kat sini 2 point I. Jadi susunan dia sama dengan senarai semak. Jadi senang nanti kita nak rujuk. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya borang semak ni kita kena tik sebelum kita hantar pada urustia menunjukkan semua dokumen dalam Google Drive tadi kita dah isikan. Contoh ini penyelidik utama. Nota penyelidik utama sama dengan penyelidik utama. Nama kita punya supervisor. Ni namanya Dr. Sazlin. Contoh Dr. Sazlin kita tulis Dr. Sazlin Amir Hamzah, nombor telefon dan juga email UKM. Tak boleh email lain ya. Pelajarnya Nurul Hawa Abu Bakar, nombor telefon dan juga nombor telefon dan juga email. Jadi kita dah lampirkan dalam Google Drive tadi. Seraya semak ada JEP 01, BO01, BO02, BO03, konflik kepentingan, kertas cadangan, subjek. Subjek ni kita letak dua lah. Sebabnya kalau pelajar itu ada responden bawah 18 tahun, dia akan letak subjek, okey, ada dalam bahasa Melayu, ini untuk peserta dan ini untuk ibu bapa. Dia kena ada dua kali. Satu dan dua. Jadi kena tanda semua. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal nanti kita akan pulangkan suruh tanda mana dokumen yang dilampirkan dan tidak dilampirkan. Borang persetujuan kena ada kita tik dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Soal selidik. Kemudian ini surat kebenaran organisasi. Contoh kalau kita buat kajian di kita minta kebenaran daripada kita, mesti ada suratnya. Kemudian sini draft perjanjian. Kalau ada tajaan ataupun penyelidik bersama daripada luar UKM, kita kena lampirkan sekali perjanjian tersebut. Kita ada template-nya, nanti kita akan bagi sekali. Ataupun template yang dibuat sendiri sebabnya tak ada yang khas. Resume, kena ambil resume penyelidik utama, penyelidik bersama dan semua salinan lembut di atas. Dan kita kena buat pembayaran kepada JEP UKM dengan kadar RM50. Jadi kat sini dia punya akaun. Jadi kita kena lampirkan, tulis nama pelajar tersebut, nama kita, pembayaran untuk uh, yuran semakan. Okey. Nanti kena bagi semua dokumen ni kepada urus dia. Okey, ini contoh-contoh. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh cara mengisi borang JEP UKM. Sekejap ya, saya sharekan. Boleh nampak tak? Yang kedua, Boleh. uh, letak dekat Google Drive ni. Mhm. Contoh, okey, ini contoh borang yang Kak Nurul dah isi. Mhm. Borang UKN JEP SS01. Nurul nanti send kan yang slide tu kat kita. Nanti Kak Nurul akan send. Okay. Okey. Yang ini contoh yang telah diisi tadi tu. Ini semua contoh dia. Kita sama saja. Iaitu kita padam yang ini dulu. Kemudian kita lihat borang JEP BO01. Ini borang ni kita boleh selalunya kita akan PDF kan sebab dia ada tanda tangan. Okey, jadi kita buka dulu. Okey, contoh ya. Borang ni agak panjang dalam 10 muka surat. Jadi kita kat sini mula-mula kita akan tulis nombor nama penyelia. Nama penyelia Dr. Sazlin. UKM per maksudnya UKM yang nombor khas di UKM. Institut, mesti tulis email dan nombor telefon. Setiap ruangan itu mesti diisi. Tak boleh tinggalkan.
Kemudian kita akan letak tajuk, tajuk kita, kata kunci dan tempoh penyelidikan berapa bulan. Maksimum adalah untuk 36 bulan. Tetapi untuk 9 ini, maksud 9 bulan, ada nota di sini, tarikh mulai penghantaran ke JEP UKM sehingga tesis siap dihantar untuk kelulusan senat. Maksudnya, kalau untuk proses tu bermula kalau bulan September, kita tulis 1 September sehingga kita hantar ke senat selepas viva dan pembetulan. Okey, seterusnya untuk yang ini kita boleh uh, mohon pandangan daripada urustia siswazah kita sama ada Puan Aimuni ataupun Puan Madinah. Okey. Kita akan tulis ringkasan kertas cadangan 300 patah perkataan, tidak boleh lebih. Dia akan letakkan sampel 30 katakan. Lokasinya di mana? Kalau kat sini contohnya lokasi adalah Institut Kajian Etnik. Penyelidikan kalau di kita PhD ataupun sarjana bagi pelajar dan yang lain-lain bagi penyelidikan untuk fellow dan pensyarah lah. Kita boleh pilih asas ataupun aplikasi. Kita kita boleh pilih. Kita nak pilih penglipatan subjek dalam soal apa, mesti ditanda, jangan tak ditanda. Untuk J, kita boleh pilih sama ada satu ataupun lebih analisis soal selidik. Okey, sebenarnya kluster, kita boleh pilih kat sini kluster yang terlibat. Jika tiba-tiba ada terlupa nak tanda, urustia akan pulangkan semula semua borang supaya pelajar tandakan semula. Ini L, kita pilih tanda juga penyelidikan. Kalau di dalam universiti, tulis universiti. Kalau luar universiti, kita kira sebagai kebangsaan. Kalau uh, luar Malaysia, kita kira sebagai antarabangsa. Okay, kalau pelajar dari China membuat kajian lapangan di negara China, di tanah air mereka, kita akan letak juga sebagai antarabangsa. Status komersial, ini kita boleh pilih sama ada statusnya bagaimana. SDG boleh pilih satu ataupun lebih. Untuk Q, catagan ni adalah aktiviti penyelidikan. Penyelidikan bermula, dia mesti sama dengan bahagian C yang atas tadi. Kalau C tadi, yang atas tu C 9 bulan. Jadi, kat sini mesti ditulis untuk proses 9 bulan. Contoh kat sini dari bulan 1 hari bulan 4 sehingga 31 hari bulan 12, 2025 adalah tempoh 9 bulan. Mesti tulis apa aktiviti yang kita mulakan mulai 1 hari bulan 4 2025 hingga 30 bulan 4 2025. Mesti ada tarikh mula dan tarikh tamat. Penghantaran laporan selepas pembetulan dan juga sehingga kepada senat. Okey, kemudian kita ada jejak kekunci bahagian R. Okey, bahagian R kita ada yang kita buat setiap 6 bulan. Ah, setiap 6 bulan mesti 6 bulan, tak boleh kurang, lebih tak apa. Jadi macam ini saya buat daripada bulan 4. Kemudian antara 4 hingga bulan 10 ada tempoh 6 bulan dan selebihnya ada 2 bulan lagi. Jadi saya letak begitu. Tapi mesti ada tarikh. Jadi jangkaan tahap risiko ni mesti ditulis juga. Ada 3 perkara mesti ditanda dan juga mesti ada catatan. Kalau kosong, kita reject juga. Kita akan minta pelajar dan penyelia tandakan juga. Bilangan pelajar, ini kita. Kalau di sini tulis sarjana, kitalah satu pelajar sarjana. Tak ada pembantu penyelidik kecuali geran daripada pensyarah. Bilangan jurnal berapa? Contoh satu mindset. Kita kalau pelajar lihat dulu. Lihat surat tawaran. Berapa keperluan bergraduat untuk pelajar? Berapa yang perlu diisi? Jadi jangkauan dalam negara sahaja. Jadi kat sini maklumat pendidik bersama. Sebenarnya kalau dah tertulis tak apa, sebabnya sebenarnya Dr. Sazli pemohon. Jadi kita hanya tulis penyidik bersama kita dalam um, tesis kita tu surat tawaran ada siapa. Contoh kat sini penyidik bersamanya adalah Encik Faris, Encik Muhammad Faris Ngadini. Kita kena tulis nama penuh, email UKM-nya,
UK Emper, Institut Kajian Etnik dan juga tanda tangan. Mesti ditulis semua. Ya. Sebabkan kita tak ada jabatan, kita tulis satu saja. Penyelidik luar kalau ada. Penyelidik luar kita kena tulis nama, emailnya, nombor IC, nombor kad pengenalan, organisasi dan tanda tangan. Setiap satu ya. Dan akhirnya nama pelajar. Ni Nurul Hawa, email, ni ada kita punya nombor matrik. Sepatutnya kena ada nombor kad pengenalan sekali. Kalau luar negara, ada pasport saja. Institut Kajian Etnik dan juga tanda tangan. Ini sepatutnya ada tambahan kad pengenalan. Sumber keuangan, nyatakan biaya sendiri anggaran. Kalau tak ada geran, kita tulis tiada geran dan biaya sendiri. Berapa anggaran peruntukan kita? Contohnya, kita nak photostat, kita nak transport, pengangkutan dekat anggarannya berapa? Dalam 600 contoh. Kat sini, Dr. Sazlin, penyelia akan tanda tangan beserta dengan tarikh. Kemudian kita akan hantar secara soft copy kepada urustia di dalam Google Drive tersebut. Nanti urustia akan print semula untuk dapatkan tanda tangan daripada pengarah. Barulah kita PDF dan masukkan di dalam Google Drive. Yang bahagian lampiran A ni kita tak perlu isi sebab ini untuk Fakulti Perubatan. Okey, seterusnya kita pergi borang saringan. Borang saringan. Okey, borang saringan ni kita isi juga. Yang ini borang saringan adalah borang yang akan dinilai oleh pihak Fakulti Perubatan. Jadi kita dah siap isi. Penyelia utama kita tulis nama kita punya pensyarah, kemudian tajuk, institut. Dia mesti sila tanda right ataupun pangkah. Jika tidak, kita tulis O, kosong jika tidak berkenaan. Jadi mesti setiap satu ni mesti diisi. Tajuk kita tulis sesuai, kita dah nilaikan sendiri, penyelia dah nilaikan. Adakah kajian ini pernah dijalankan? Kita kata pernah ataupun tidak, terpulang. Terapi piawaian dinyatakan tandakan betul ataupun pangkat ataupun tidak berkaitan. Itu terpulang kepada penyelia dan pelajar. Objektif kita mesti tandakan dua-dua. Hipotesis ada kajian yang tak ada. Ada hanya ambil objektif saja. Kadang-kadang ada dua, kadang-kadang tak ada. Jadi kita uh, tandakan ya ataupun tidak ataupun tidak berkenaan. Populasi kajian kita dah ada, sampel, bentuk kajian mesti ini persampelan, tempat kajian, kriteria ni mesti ada semua. Ini gancat semua kena ada. Okey. Pihak berkuasa kita dah tandakan sebagai kita. Isu-isu etika kita sama ada ya, tidak ataupun tidak berkenaan. Nama penyidik bersama telah dinyatakan ataupun tidak. Jadi kat sini. Okey. Itu saja yang ini. Seterusnya kita ada borang kerahsiaan pelajar. VO03. VO03. Borang kerahsiaan pelajar. Kita tulis mula-mula atasnya mesti tajuk. Tajuk mesti jangan lupa. Nama saya Nurul Hawa Bakar. Nama pelajar, nombor matrik. Peringkat pengajian kita sarjana atau master ataupun PhD di Institut Kajian Etnik. Kemudian kita tanda tangan pelajar. Kita ada nombor kad pengenalan. Kita ada tarikh. Ini tanda tangan penyelia, nombor kad pengenalan, tarikh. Jadi mesti diisi semua. Lepas tu kita ada borang konflik kepentingan. Ini borang konflik kepentingan. Okey. BO08. BO08 kita atas sekali selalu pelajar terlupa nak tulis tajuk. Jadi kita tulis tajuk kat bahagian sini satu dan dua di sini. Di sini kita tulis kena gariskan supaya kemas. Kita tanda kat sini tak ada konflik kepentingan. Lepas tu tanda tangan semua yang terlibat. Ini penyelia utama. Tadi Dr. Sazlin. Kemudian kita ada penyelidik bersama.
Kemudian kita ada penyelidik luar dan sekali kita ada pelajar. Jadi 4 orang semua yang ada dalam dokumen tersebut. Okey. Lain-lain kita tinggalkan. Ini semua digital. Okey. Kemudian yang nombor 3 pula kita ada format kertas cadangan. Ini kita nak buat proposal. Jadi telah ada format kertas cadangan. Okey, format kertas cadangan. Okey. Format kertas cadangan. Mana tak nampak eh? Ni dia. Tanda semua mesti sama dengan proposal. Mesti sama dengan proposal. Mesti tanda semua ya. Contoh, tempoh masa tadi 9 bulan. Jadi kita dah tick kat sini dah ada. Lepas tu penyataan masalah, hipotesis, tanda ya, tidak, ya ataupun tidak. Soalan kajian. Lepas tu kita ada keaslian. Ini semua perkara yang mesti disusun di dalam kertas proposal secara sama. Ini susunan ya, jangan diubah. Jangan diubah dan jangan dibuang. Jadi semua ni kena isi. Semua ni. Semua ada ya. Okey, semua. Okey. Ini contoh. Okey, ini yang ni contoh kertas cadangan. Cerita cadangan. Mula-mula kita letaklah tajuk. Tajuk. Nanti contoh kertas cadangan ni saya akan beri kepada penyelia. Suruh bagi pada pelajar yang nak isi borang etika. Supaya standard semua sama. Tajuk, kemudian nama pelajar, Bukit Ample, penyelia utama, Institut Kajian Teknik 2025. Ini macam muka depan tesis. Jadi kita dah isi. Okey, nombor 1 macam tadi tempoh projek. Kita dah ada tempoh projek dia berapa? 9 bulan. Dari tarikh permohonan JEP UKM sehingga tarikh kelulusan senat tidak melebihi 36 bulan. Kalau lebih 36 bulan, kita akan buat permohonan semula. Jadi tarikhnya 1 bulan 4 2025 hingga 31 bulan 12 2025. Kemudian kita ada penyataan masalah kat sini. Nyatakan penyataan masalah dia. Proposal ini tidak boleh melebihi 20 muka surat. Jadi kita ada penyataan masalah. Kita ada hipotesis. Kalau tak nak hipotesis pun tak ada masalah. Kita tulis tiada saja. Persoalan kajian, kita ada kajian perpustakaan, kita isi kajian. Dan mesti ditulis dengan kemas. Kemas dan teratur. Kemas. Keaslian, jika ada. Jika tiada, boleh tulis tiada. Kemudian kita ada objektif kajian. Objektif ada 3 di sini, A, B dan C. Kita boleh tulis A, B, 1, 2, 3, C. Mesti disusun macam ni. Sama dengan garis panduan yang tadi. 8 metodologi, kita kena buat A. Kemudian kat sini ada 8 research metodologi. Mesti ada bentuk kajian dan boleh panjangkan huraian. C, kemudian C ada type jenis persimpulan, kriteria kemasukan dan pengecualian. Kita mesti tulis kemasukan. Ini melibatkan kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun yang merupakan anak-anak kepada warga kita. Ini yang kita akan jadikan responden. Kecuali ini yang tidak terlibat, itu kanak-kanak yang tidak tinggal bersama ibu bapa dan tidak terlibat dengan pendidikan muzik. Kita kena maklumkan. Populasi anak-anak warga kita di UKM, sampel 30 responden. Tempatnya Institut Kajian Etnik, contoh. Dan ini kemudian nombor 9 ada carta alih. Dalam proposal ada carta alih. Kita buat. Ini semua carta alih yang kita nanti bincang dengan pensyarah. Macam mana carta alih penyelidikan kita. Kemudian kita ada gancat dalam ni. Gancat ni sama juga macam research activity yang dalam borang tadi. Tapi ini dibuat dalam bentuk macam ni. Ini bulan saja. Pengumpulan data, pengadaan soal selidik. Bila kita akan buat? Ini. Sehingga Disember 2025. Kemudiannya bawah adalah
research activity. Semua pensyarah tahu maklum tentang perkara ini. Kemudian kita buat jejak kekunci tadi. Jejak kekunci sepatutnya setiap 6 bulan. Ini tapi saya buat banyak. Tak apa. Yang penting setiap 6 bulan. Tapi jejak kekunci dia kita buat sama dengan yang di dalam BO01 tadi. Kemudian bajet. Ini contoh bajet. Barang pakai habis 500, lepas tu pengangkutan 100, jadi 600. Kemudian kita letak rujukan. Ini saya ambil contoh daripada ChatGPT lah untuk contoh bagi projek ni. Okey. Banyak maklumat di dalam proposal ini sama dengan BO01. Mesti sama. Okey. Contoh BO01. Buka. Sekejap ya. BO01 tadi. Ni. 6 bulan ni. Yang ini kita ambil ni. Mesti sama. Sama dengan yang sini. Okey. Kemudian lepas tu kita ada template contoh helaian maklumat peserta. Kalau tak ada peserta bawah 18 tahun, kita satu saja. Kalau ada bawah 18 tahun, kita dua. Okey. Ini untuk peserta. Ini untuk maklumat peserta. Ini template-nya dah ada. Kita dah download tadi, cuma tulis, tukar saja. Tukar tajuk dan pendahuluan. Kita boleh tukar. Tukar. Okey, yang ini untuk peserta kita tulis anda. You. You. Okey, ini anda. Okey, tujuan, bagaimana kajian dijalankan, faedah kajian, risiko, adakah anda perlu jadi maklumat sulit, bayaran pampasan kepada siapa dan kumpulan penyelidik. Kumpulan penyelidik atasnya pensyarah, bawahnya adalah pelajar. Itu saja. Ini untuk ibu bapa, dan penjaga. Ibu bapa, penjaga. Tukar ayat kepada wakil kepada anak. Ini wakil kepada anak. Ini tajuk dan kemudian pendahuluannya anak tuan puan. Okey. Anak tuan puan adalah dijemput. Berbeza ya, anak tuan puan. Jadi sama sahaja dengan yang tadi. Cuma ini tukar anak tuan puan. Bawah dia sama. Sama saja. Okey. Ini borang keizinan peserta. Borang keizinan peserta. Kita ada saya. Okey. Ini mula-mula kita letak tajuk. Lepas tu nama penyelidik. Nama pelajar. Tulis sini saya. Saya bagi yang atas 18 tahun. Lepas tu kita tulis nama pelajar, tanda tangan, nombor kad pengenalan ataupun pasport dan tarikh. Okay. Untuk borang keizinan ibu bapa, penjaga, kita tukar kat sini. Ibu bapa bagi responden di bawah umur 18 tahun. Tulis nama penyelidik di sini. Anak saya. Anak saya ya. Pelajar tu bernama, nombor kad pengenalan. Okey, ini sama je. Nama nama student, nama kita, tanda tangan, nombor kad pengenalan dan juga tarikh. Okey. Kemudian bagi kanak-kanak yang bawah umur 18 tahun, kita ada satu lagi borang yang perlu diisi, tapi templatenya telah disediakan oleh JEP UKM. Ini contoh yang kita dah download tadi. Templatenya dalam bahasa Inggeris. Ini dah. Ini yang telah disediakan oleh JEP UKM. Sama saja, kita tak boleh ubah apa-apa ya. Jangan ubah apa-apa, jangan buang. Ini semua telah disediakan. Cuma nanti kita untuk page kedua ni kita kena letak
Letterhead Institute. Ini dah telah beritahu. Ini contoh. Ini kita tukar saja nanti. Ini tukar saja. Berdasarkan kita punya penyelidikan. Ini nama semua tukar. Ini dia dah siap kan? Nama saya, my name is apa? Dah siap. Contoh yang diberikan, kita tukar saja. Merah-merah ni tukar. Ikut proposal kita. Tujuan, pemilihan peserta. Ini semua. Mesti diisi. Jangan buang. Mesti diisi. Setiap satunya. Sehingga muka surat 9. Okey, kena isi semua. Ini kena isi nanti. Okey. Sini muka surat 9. Okey, ini contoh yang saya isi. Berdasarkan contoh yang kita buat kertas kerja tu, kita gunakan ChatGPT. Tapi untuk pelajar tak boleh guna sepenuhnya ChatGPT, bincang dengan pensyarah. Okey, ini kita dah isi. Contoh pelajar hantar dalam soft copy untuk universiti masukkan letterhead. Ini kena guna letterhead kita. Ini tajuk lah mengukur kajian apa semua ni. Kemudian dah ada nama institut. Ini kita tukar. Tukar saja. Semua dah ada. Sama saja. Kan? Ni nama saya Nurul Hawa. Okey. Kita tukar. Semua tentang research kita ya. Kita tukar semua. Okey. Okey, kat sini. Dan kita guna ChatGPT aja. Last sekali yang ni paling penting. Kita tulis nama pelajar, tanda tangan, tarikh. Itu saja. Ini. Soal selidik pelajar boleh bincang dengan pensyarah macam mana nak buat soal selidik sama ada temu bual ataupun apa saja yang kita dah bersetuju dengan pensyarah. Ini contoh. Mesti dilampirkan. Soal selidik. Okey. Soal selidik. Contoh surat kebenaran organisasi. Okey, ini contoh. Saya nak buat dekat Institut Kajian Eternit. Jadi kat sini nama Puan Nurul Hawa apa contoh kelulusan dari organisasi. Kelulusan menjalankan penyelidikan bila tempoh hingga Jun Mei hingga Jun 1 bulan. Cik Faris. Contoh. Gitu. Ini contoh ya. Ini contoh template CV. Template CV dia macam ni. Kalau penyelidik luar, penyelidik bersama tidak ada CV khas, kita guna template saja. Ini contoh template CV. Contoh. Okey, ini pelajar. Pelajar semua penyelia boleh print CV dari sarjana UKM di UKM. Ini bagi penyelia. Dia print saja dekat sarjana UKM. Ini untuk pelajar kita kena isi balik kat sini. Ini kita buat macam ni. Sama template dah ada. Okey. Kemudian CV penyelidik luar pun kita. Okey. CV penyelidik luar kita ambil kat sini. Kita buat jugalah kat sini sama. Itu. Yang akhir sekali kita kena isi. Kita tak letak lagi yuran. Kita kena letak yuran bagi pada urus dia setelah semua ni dikemas kini. Bagi pensyarah UKM, kita boleh cari kat sini saya share sekejap. Um, Internet. Kita cari kaca internet. Share. Okay. Screen. Okey. Ini laman web kita.
Kita cari untuk template pensyarah. Kita cari kat sini. Penyelidikan. Okey, kita akademi keperanan. Kita cari dekat sini CV dia. Dr. Sazlin, Dr. Sazlin. Ni. Dr. Sazlin, kita klik kat sini. CV-nya di sini. Sini. Kemudian kita download. Dan okay. Desktop. Kita save. Okay. Okay. Kemudian kita masukkan dalam kita punya Aura. Okay. Sini. Kita masuk kat sini. Klik file upload. Okay. Ni saja. Kita dah ada kat sini, kita rename saja. Okey. Okey, kita buat rename balik 10.2, 10.2. Kita buat ini. Kak Nurul, rasanya kita boleh teruskan je saya punya interview di sepatutnya esok saya salah tengok tarikh. Tak apa. Okey, baik. Terima kasih. 10.3 ini. Okey, jadi kat sini 10.4. Jadi kita dah susun semua tu kemas. Jadi inilah dokumen yang kita telah sediakan dan kita boleh hantar kepada urus dia. Jadi kat sini dah siap. Jadi seterusnya kita akan pergi balik kat bahagian sini. Sudah habis. Akhir sekali kita hantar semua borang dan pertanyaan jika ada pada Puan Siti Nurbalinda snm@ukm.edu.my. Puan Siti Nurbalinda, hantar saja dokumen ni. Nanti Puan Siti Madinah akan hantar pada saya untuk semakkan lagi sekali. Jadi setakat itu saja dia punya cara pengisian borang.